Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Inilah indahnya hidup dalam negara bernama Malaysia. Ada Perdana Menteri, Menteri Kabinet, kerja dia mengencing dia. Habis kena tipu. Daripada atas sampai bawah basah kena kencing. Bila tanya rakyat apa khabar, baik lagi jawabnya. Jadi senang mentadbir begitu. Pertamanya, dipanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan tahniah kepada Dewan Pemuda PAS Selangor kerana mengadakan roadshow jelajah dalam isu mendekati rakyat dan memahamkan isu semasa. Kerana persoalan utama hari ini ialah kerajaan ini adalah rejim yang paling lemah paling teruk dalam sejarah semenjak negara merdeka daripada segenap segi. Tetapi kita perlu keluar menjadi juara isu rakyat supaya rakyat rasa diwakili dan tidak kecewa dengan negara bernama Malaysia ini, melihat masih ada harapan lagi untuk mempunyai Malaysia yang baik untuk didiamkan, untuk diduduki. Malam ini dengan masa yang terhad, saya cuba menyentuh pertama sekali malapetaka 10 hari daripada sekarang. Kedua, saya akan cuba menyentuh beberapa isu belanjawan Negeri Sembilan, belanjawan Selangor dan belanjawan Malaysia. Ketiga ialah ramai tak sabar mendengar ulasan betapa kagumnya kita dengan rombakan kabinet hari ini yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Dan ketiga ialah realiti kehidupan apa yang berlaku hari ini. Pertama, saudara, Trump, Presiden Amerika paling lawak dalam sejarah Amerika, datang Malaysia, disambut oleh Anwar Ibrahim, berjoget dua-dua dekat airport. Seronok. Gambar itu disiarkan di seluruh negara, di seluruh dunia. Hasilnya, Trump datang sini, tanda tangan satu perjanjian Trump Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu, jangan panggil perjanjian ini perjanjian ART. Ini adalah perjanjian penggadaian hak kedaulatan di mana Anwar tanda tangan dengan Trump. Ramai orang terlepas pandang dan melihat benda ini biasa. Saudara, selepas daripada Malayan Union, ini jauh lebih besar malapetaka kepada negara Malaysia. Beberapa hari lagi dia akan diratifikasikan, iaitu tempoh selepas perjanjian itu. Tapi kita harap mahkamah memberi ruang apabila ada ahli-ahli parlimen kita failkan saman kepada kerajaan Malaysia, khususnya Menteri Kewangan bernama Anwar Ibrahim, dan kalau saman itu dibenarkan, kita akan mohon injunction untuk perjanjian ini ditangguhkan sehingga saman itu selesai. Apa saman ini? Apa perjanjian ini? Saudara kena faham, kalau kita nak pakai sesi ini untuk menerangkan, 1 jam habis dalam bab perjanjian ini saja. Tapi saya nak bagi tahu saudara, perjanjian ini bermula dengan apabila Amerika mengenakan sistem cukai baru, tarif baru. Tarif tu cukai lah kepada seluruh dunia. Malaysia adalah negara rakan dagang utama kita. Kita berniaga dekat luar ni paling besar sekali bilangannya Amerika. Inilah bangangnya kita ada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Bila kita dah memang berniaga dengan Amerika paling besar, apa asasnya tiba-tiba kita nak keluar dengan menyertai satu pakatan ekonomi, perang ekonomi bersama Rusia, China, India dan Brazil dan banyak negara lain. Ini bukan pakatan saja-saja. China dan Rusia buat pakatan ini bersama Brazil dan Afrika Selatan untuk berperang
Tapi metodologi sekarang, perang itu menggunakan ekonomi. Tapi peranglah. Malaysia semenjak daripada zaman Tunku dulu sampailah ke sebelum Anwar, apa kekuatan Malaysia? Malaysia adalah negara berkecuali. Malah kita antara pengasas negara-negara berkecuali, gerakan negara-negara berkecuali. Dan itulah kekuatan kita. Berunding dengan siapa saja tanpa memasuki pakatan mana-mana yang bertembung, yang menghasilkan apa yang baik untuk negara kita. Itulah kita survival kita selama ini, kita boleh capai stability dalam dunia ini. Tetapi Amerika, Anwar ni saudara, saya kena faham Anwar. Anwar ni orang yang otak semenet. Dia suka sesuatu yang bombastik. Akhirnya tak semena-mena dia boleh mohon untuk masuk pakatan BRIC. Brazil, Rusia, Afrika Selatan, China dan sebagainya. Dia mau pakat masuk. Masa tu kita dah kata mati. Sebab rakan dagang utama kita Amerika. Engkau masuk PEC nak lawan Amerika ni. Lantas Amerika menggenakan tarif tinggi dan tarif baru kepada Malaysia. Kita dah cemas. Ini masalah Anwar, engkau tak tahu ke? Engkau kalau pergi lempang orang, benda paling pertama, kalau tak kena lempang balik pun kena tendang. Itu logik akal. Kita pergi, kita lempang orang, lepas tu bila orang lempang kita, kita cemas. Kenapa kau lempang aku? Kamu masuk pakatan nak lawan Amerika, dah tentu Amerika will react. Itu asas yang pertama, saya kena faham betul-betul. Ini kerana kebodohan Perdana Menteri Malaysia keluar daripada kerangka negara berunding, negara berkecuali kepada negara mengambil sikap. Maka bodohnya lagi sekali, pergilah mereka ramai-ramai bersama Tengku Zafrul. Dan kau boleh keluar gambar berjoging, kau kena faham Trump ni saudara, Trump ni gila. Dia tengok Twitter, dia manage Twitter dia sendiri. Dan kau boleh buat lawak depan rumah Trump, depan Rumah Putih dengan berjoging mencari Trump. Saudara, satu dunia ketawakan Malaysia. Malaysia ni nak mampus lepas ni. Akhirnya kita kena malapetaka. Terus Trump cakap apa? Engkau nak, kau kena ikut. Dan ini syarat kita. Saya tak nak sentuh lah penjualan. Kita kena beli Boeing yang saya pun tak faham. Hari tu bila Najib pergi ke Amerika, kita kata gadai hak. Bila nak beli jet, Najib beli berapa biji jet, kita dipaksa beli. Tu satu. Tapi yang saya nak bagi tahu dalam perjanjian ni, saya nak ulas 4 perkara. Perkara pertama dalam isu perdagangan. Saudara tahu tak, ada klausa di mana Malaysia kena iktiraf sistem halal Amerika. Dalam perjanjian tu, Malaysia kena iktiraf sistem halal Amerika. Antara kekuatan Malaysia dalam negara Islam yang di mana dunia ni pengguna Islam paling ramai. Bukan saja sistem halal ni dilihat bersih, tidak ada pertikaian tanpa was-was, semua ni. Malah orang bukan Islam mula bergerak kepada produk Islam, iaitu halal. Dan juara halal dunia ialah Malaysia. Halal JAKIM ni orang semua hormat, orang berebut nak dapat halal daripada Malaysia, sertifikasi halal, maka senang kita nak berniaga. Orang hormat barang kita. Tapi akhirnya kita bila kita cakap kita kena iktiraf halal daripada Amerika, Zafrul jawab apa? Zafrul jawab, tak. Kita bukannya halal Amerika dekat sini tak laku. Halal Amerika sampai sini kita kena letak halal kita. Maksud saudara, melalui perjanjian ni kita tak boleh nak halang. Kalau mereka cakap halal, kita kena cakap halal. Maka halal kita kena turunkan standard sampai halal Amerika. Faham tak? Dia kata kita tak iktiraf halal Amerika. Betul lah.
tapi kamu merendahkan sistem halal kita. Pada masa itu, produk makanan, pertanian dan hasil tani, kita tak boleh halang daripada Amerika. Amerika masuk, nelayan sini jual ikan, petani sini jual hasil tani, kena SST. Tapi barang produk pertanian daripada Amerika tak boleh kenakan SST dan kita tidak boleh halang. Kita tak boleh halang, kita kena terima. Saudara, untuk memahamkan macam ni, saudara tahu atau tidak, Amerika ni keluarkan beras. Di Amerika ada sawah. Memanglah tak banyak, kecil, tapi bilangan hasil beras Amerika jauh lebih banyak daripada beras Malaysia. Hasil beras Amerika banyak daripada sini. Dia akan masuk, dia tak kena SST. Dan beras di Amerika boleh masuk jauh lebih rendah harganya daripada beras tempatan, sebab teknologi mereka lebih memudahkan harga tu diturunkan. Masuk beras Amerika, kita pun seronok, makan beras Washington lah kan, makan beras Amerika, rogo murah. Maka petani tempatan akan mati perlahan-lahan. Setahun kita gembira ketupat beras Amerika, 2 tahun kita gembira, tapi tahun ketiga petani kita akan mati satu persatu. Tahun kelima Amerika buat keputusan kita tak nak ikut. Amerika setelah petani kita mati, ni saya perkenalkan nama dia food security, keselamatan makanan. Bila dah mati, akhirnya kita bergantung dengan beras Amerika. Murah, teknologi bagus, apa semua. Tapi petani kita mati. Bila petani kita mati, kita tak boleh produce beras. Hasil dia apa? Hasil dia kebergantungan. Bila Amerika cakap angguk, kita kena angguk. Bila Amerika cakap geleng, kita kena geleng. Kalau tak, Amerika sekat piuk nasi tu masuk. Kita ni tak ada beras paket menggelupur dah kan. Bayangkan, tak ada beras langsung. Ini yang kita panggil kedaulatan kita sedang dicekik. Dan ini yang kita bangkitkan. Dalam fasal kelima disebut dengan jelas dalam perjanjian tersebut, dia pergi kepada leisure fair market. Market pasaran bebas mesti terbuka selepas ini. Mesti bebas, terbuka. Semua benda kena buat telus, integriti. Bagus lah cikgu, tak ada rasuah kan? Baguslah, betul. Tapi hakikatnya dalam tu sebut, apabila pasaran bebas, kerajaan tidak boleh interrupt sebarang gangguan kepada pasaran. Saya bagi contoh ialah, okey, mudah je. Kerajaan buka tender baja. Selalu yang dapat ialah peladang, Persatuan Peladang atas nama Bumi Putra. Peladang ni entiti, syarikat. Dia persatuan, dia syarikat, entiti. Peladang dapat tender daripada kerajaan, daripada Kementerian Pertanian. Mesin kerajaan beli, modal kerajaan suntik, kilang kerajaan bela. Tak boleh dah sekarang. Tidak boleh. Dia kata not fair, tidak adil. Mesti compete secara terbuka. Saudara, perlahan-lahan ia akan membawa kepada apa? Jangan mimpi isu Bumi Putra ni. Perlahan-lahan dia akan hakis. Perlahan-lahan projek-projek besar akan hilang syarat Bumi Putra. Akan hilang syarat, akan GLC, yang di mana kerajaan miliki sebuah syarikat untuk memastikan isu kedaulatan, isu keselamatan, isu keutamaan, akhirnya sudah tidak boleh dilakukan kerana ia akan dikenali sebagai gangguan kepada pasaran terbuka. Saudari yang saya hormati sekalian, dalam ini juga menyentuh secara khusus
Allah mentakdirkan mutaakhir ini, apabila dunia mula kehabisan petroleum, Malaysia mula melihat kehabisan petroleum, Allah menemukan kita dengan istilah REE. Satu benda datang daripada tanah yang dipanggil rare earth, REE ni. Saudara, termaktub dalam perjanjian itu, kita nak jual dekat siapa REE, kita kena dapat persetujuan Amerika. Malah dalam frasa itu sebut dengan jelas, kalau Amerika bergaduh dengan negara A, negara B, negara C, Amerika mengisytiharkan sanction ataupun sekatan ekonomi, kita tidak boleh berniaga dengan negara tersebut. Kerana kita akhirnya menjadi negara yang bakal dijajah oleh Amerika, ekonominya kita diikat kaki dan tangan. Bila kita baca, kita ni, oh tak baca, tak itu, tak ini. Saudara, DAP, saya perkenalkan DAP, Timbalan MITI, Menteri DAP sendiri keluarkan komen apa dia? MITI tidak selesai lagi untuk meneliti perjanjian yang dilakukan, walaupun ia telah hampir sebulan lebih ketika itu Anwar tanda tangan. Anwar tak bincang secara proper dalam kabinet. Kerana itu sekarang ini sudah ada 800 lebih laporan polis seluruh negara membincangkan Anwar telah menggadaikan kedaulatan negara. Anwar telah salah dan tidak membincangkan dalam kabinet benda ini. Saudara, akhirnya kita tak ada jalan lain. YB Rasul daripada Hulu Terengganu telah failkan saman minggu lepas. Kita doakan supaya ada ruang dalam mahkamah supaya kita boleh membuat injunction kepada perjanjian ini. Dr. Mahathir clear. Dr. Mahathir cakap apa? Bukan kata Zafrul, Anwar Ibrahim pun, dia umur 101 tahun. Dia kata kalau dalam bab perjanjian ini, bukan kata Zafrul yang sekarang dah tak jadi menteri pun, kan? Anwar sendiri dipersilakan kalau berani dia berdebat dalam perkara ini. Seorang tak menjawab, saudara. Inilah saya nak bagi tahu kawan-kawan UMNO, kawan-kawan semua kena faham bahawa kerajaan ini dibentuk tanpa UMNO, saudara. Kerajaan ini tidak akan berdiri sebagai kerajaan, dan UMNO tak boleh cuci tangan. Ia perlu dihukum. Yang paling kita risau apa dia? Kalau selepas 10-11 hari ini perjanjian ni diratifikasikan, apa akan jadi pada masa depan anak cucu kita? Kita tak tahu, sebab perjanjian ni tidak ada exit clause, tidak ada jalan keluar. Selesai bab pertama, perjanjian penggadaian hak kedaulatan Anwar dan Trump. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham. Kedua, belanjawan. Belanjawan ni, saudara, belanjawan yang tidak memahami keperluan rakyat sebenar. Berterabur, kan? Kalau di Negeri Sembilan tu, saudara, di Negeri Sembilan, Mat Hassan, tahu Mat Hassan? Ingat lagi, ada seorang menteri nama dia Mat Hassan. Dulu dia garang, orang panggil Mat Misai. Sekarang ni dia dah comel dan dikembirikan oleh PKR. Mat Hassan bangun dalam Dewan Negeri Sembilan, memulakan dengan ayat Quran. Oh, hebat Mat Misai, kan? Ayat Quran dia baca, mengingatkan manusia supaya berpegang pada janji dan tunai janji. Saya tengok live tu, saya kata, Tok Mat hentak betul-betul. Dia nak paksa kerajaan ni tunai janji minyak, PTPTN apa semua, kan? Sekali Tok Mat cakap apa? Lepas dia baca ayat Quran, dia kata, janji senator nak bagi satu UMNO, satu PN, satu PH. Lah, kat situ dia boy. Kan? Janji ketua kampung nak bagi sama ratus. Ni ketua kampung kau ambil lebih.
Saudara-saudari, rakyat kena tipu ni, kerajaan tak tunai janji ni banyak. Rakyat marah. Tok Mat bawa ayat Quran. Saya ingat ini kalilah. Kan, ini baru orang ni 9. Sekali tiba-tiba bagi jawatan senator, PH sapu dua-dua, UMNO buntang mata. Itu yang Tok Mat salah kan. UMNO sudah hilang maruah. Akhirnya UMNO dalam belanjawan ni bincang belanjawan ni, tapi tajuk utama dia apa? Bergaduh soal jawatan. Sebab PH sapu banyak, apa namanya ni, BN terkulat-kulat. Tak ada. Saudara, yang dibincangkan persoalan rakyat. Saudara tahu, hari sebaik saja Tok Mat berucap, sebaik saja Tok Mat berucap, siapa bangun? Yang bangun ialah Ketua UMNO ni 9, Jalal. Tok Jalal. Tok Jalal bangun. Saya kata, habislah Aminuddin, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia sama seorang Amir, seorang Amin. Kan, Aminuddin Menteri Besar Negeri Sembilan ni kena balun lah ni kan. Sekali tiba-tiba Jalal boleh backup Menteri Besar PKR, balun timbalan Presiden sendiri. La ilaha illallah. Botol rabu Esko, ini yang cerita tadi, Datuk. Esko ni 9 boleh bangun. Dia bangga lah tu dia Esko. Lepas tu dia boleh kritik pula. Ini dia sebab dia sokong Tok Mat. Berapa cah UMNO ni kerja di PKR kan, berderai. Dia bantainya Tok Mat kan. Tapi kita pun fikir, kau ni Esko, kau masuk dalam mesyuarat tu, apa kau cakap dalam mesyuarat Esko kan? Kau tak boleh bergaduh sampai dalam dewan. Saudara, ini memberi gambaran bahawa apa? Mereka sebenarnya tidak pernah membincangkan persoalan rakyat pun. Tetapi yang mereka bincang, apa yang mereka dapat sambil menipu dan membohong rakyat. Begitu juga di Selangor. Mungkin doktor boleh ulas panjang, tapi saya nak sentuh satu je di Selangor ni. Selangor ni, saudara, negeri yang saya rasa antara menteri besar terbaik Selangor, arwah Tan Sri Khalid, dah meletakkan asas yang baik. Kemudian disambung oleh Datuk Seri Azmin Ali kan, menyambung apa yang Khalid buat. Dah bagus dah. Tetapi malangnya hari ni, ini pemuda-pemuda jangan berhenti pakai skirt agresif. Bukan agresif buat tumbuk, agresif untuk menjuarai isu rakyat. Contohnya, saudara tahu tak apa rungutan kontraktor dan sebagainya seluruh negeri Selangor. Dan ni berlaku di banyak tempat pun. Dan tadi kita bincang sampah, pengurusan sampah. Saudara tahu tak pengurusan sampah di negeri Selangor sekarang sangat teruk? Kenapa sangat teruk? Sebab menteri besar dia nak pakai duit, paling senang menteri besar ni guna duit daripada MBI. Kalau di pusat tu dia ada bajet ICU, di negeri dia ada bajet MBI. Dia pakailah suka dia. MBI ni apa? Menteri Besar Incorporated, alias bapak dia punya. Jadi dia pakai. Jadi semua benda kena letak bawah MBI, senang nak pakai. Antara dia lah pengurusan sampah. Saya macam mana pengurusan sampah ni nak selesai? Sampah ni MBI, lepas tu bawah MBI letak bawah KDEB. Dah MBI tak puas hati nak cuci lagi duit tu kan, letak bawah KDEB. Bawah KDEB ada lagi tak tu? Dia berapa? Kontraktor 3 lapis. PBT duduk mana? PBT Majlis Daerah Kelang, Majlis Daerah Sungai Besar, Majlis apa Bandaraya Shah Alam, duk mana? Duk tengok. Bil keluar, apa namanya ni, majlis bayar. Untung MBI dapat. Majlis akan cakap, pergi mampus lah kau kan, apalah untung kau dapat, bala aku tanggung. Akhirnya berterabur. Itu untung kalau yang dapat tu kontraktor. Kalau yang dapat tu ketua bahagian, ketua bahagian takkan nak bawa lori sampah, beb. Ketua bahagian sap pula lagi.
Akhirnya 3-4 lapis. Itu sebab terabur. Saudara, saya nak bagi tahu ni. Ni, saya bercakap depan pemuda, program pemuda. Tahu atau tidak bahawa driver-driver lori sampah Selangor ni Bangla, Rohingya. Tahu ke tidak? Tahu ke tidak? Tahu. Kalau tahu, satu hari pergi bawa kamera. Sekarang ni ada terojah lah apa semua tu kan. Tak, benda itu salah. Daripada JPJ salah, akta immigration salah, akta pun semua salah. Jadi satu hari pemuda ni pergi tahan lori sampah, bawa live, bawa kamera. Kau apa bangsa? Bangla. Apa bangsa? Rohingya. Apa bangsa? Nepal. Mana siapa bagi kolesen bawa sini? Bagi bak detail. Ni apa semua live, satu Malaysia tengok, satu Selangor tengok bahawa kerajaan Selangor bersekongkol dengan penyalahan undang-undang. Sebarkan benda ini, himpit menteri besar. Faham tak faham? Faham tak faham? Kena buat. Kena buat benda itu. Jangan tengok dia kan. Makna kena isu ini perlu dieksplor. Jadi tuan-tuan, kepada semua penduduk, itu sebab sampah berterabur, itu sebab bila ambil itu depan rumah kita lah nak diasingkan tin, nak diasingkan itu semua sebab diorang ni dibayar gaji berapa. Ini penindasan dan bongkar balik sistem kecurangan daripada MBI itu. Baru jadi isu. Baru rakyat rasa rakyat ni masalah dia apa? MB pakai MB Lanun tu dia tak peduli. Yang dia rasa dia apa? Depan rumah Dan tiap-tiap hari Dan kena komeh. Itu masalah dia. Jadi bila dia faham, patutlah sebab MB nak mentah darah duit, Dan kena komeh rumah hari-hari, baru dia marah, dia terarah. Seselari yang saya hormati sekalian, dalam isu kabinet, ini masuk bab ketiga ni. Pengurusi bagi time ya. Boleh. Saya ni kadang-kadang saya ni ada masalah. Masalah saya ialah handphone dengan mikrofon. Bagi dua-dua break tak makan. Kabinet ni saudara, kita pun tunggu lama. Malaysia adalah satu-satunya negara yang kursi kabinet kosong setahun lebih tak berisi. Setahun tak berisi, kita pun relax juga. Saudara tahu atau tidak, Rafizi dah letak jawatan setahun ada kot. 5 minit. Setahun ada kot Rafizi letak jawatan, setahun ada. Maka sebenarnya dalam Malaysia ni tak ada menteri pun tak apa. Kan? Menteri ekonomi setahun dah. Makna tak ada menteri pun tak apa. Kemudian buatlah rombakan kabinet. Ini yang dalam bab yang ni saya nak sentuh satu, tapi dia menyakitkan sikit. Saya ni mudah. Saya cakap benar, siapa suka, siapa tak suka. Saudara, isu jawatan Perdana Menteri. Ini kita ada Perdana Menteri paling lemah. Kita tujah. Rakyat tujah Anwar Ibrahim. Anwar dah tak boleh jawab. Bila Anwar dah tak boleh jawab, kan, Anwar pun cari akal. Anwar ni akal dia panjang. Saya tahulah, saya kenal Anwar Ibrahim tu, kan. Anwar ni akal dia panjang. Dia kata Dan dah tak boleh jawab, orang dah tujah dah ni. Boleh jawapan apa dia? Okey, kalau aku bukan Perdana Menteri, siapa nak jadi Perdana Menteri? Dia bukan dia kata jangan tukar aku. Tak, itu dah tak boleh jawab dah. Tak boleh jawab dah. Jadi siapa nak tukar aku? Kita pun, kan, rakyat pun menyambut benda tu besar. Sebab rakyat memang nak tukar Anwar. Kita pula comeh. Kita pula orang ni lah Perdana Menteri, orang tu lah Perdana Menteri. Anwar pancing pun. Kau makan umpan sudahlah tak. Ini dengan pancing-pancing kau telan. Isu itu isu Anwar Ibrahim. Patut jangan berhenti. Kita jangan terperangkap orang ini orang itu. Rakyat nak sekumpulan yang melawan dan menjorai isu. Jangan kita termakan isu. Dalam isu yang ada krisis kepimpinan dia. Setahun lebih tak mampu lantik menteri.
Akhirnya hari ni lantiklah menteri, kita pun tunggu kan. Saudara, kalau tak macam kabinet dapur, macam kabinet kasut disusunnya. Saya sebut hari ni dalam masa yang sekejap, sepintas saya go through. Pertama sekali, saya dah cakap isu UEC ni bukan isu sebenar. Isu ini hanya ditunggang oleh DAP. Isu ini hanya ditunggang oleh orang politik. Akhirnya Anwar kena ugut, dan Anwar tunduk, Anwar akur. Anwar tahu kalau dia laksana UEC, dia mampus di kalangan orang Melayu. Tapi dia buat akhirnya, bila DAP cakap sampai nak keluar daripada kerajaan, akhirnya Anwar telah bagi DAP satu kuasa paling besar yang diidamkan oleh puak-puak Malaysia semenjak 13 Mei. Semenjak 13 Mei mereka mengidamkan untuk menguasai bandar-bandar ibu kota dan sebagainya. Saudara, akhirnya bukan sekadar KPKT mereka kuasai, mereka sudah dapat menteri wilayah dan timbalan menteri wilayah. Mereka bukan saja kuasai Kuala Lumpur, mereka kuasai Putrajaya, dan mereka kuasai sehingga ke Labuan. Mereka boleh lantik orang, lantik ikut suka. Semua tender, semua nak perancangan bandar perlu melalui pejabat DAP. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kembali kepada sahabat-sahabat UMNO, khususnya pemuja Najib Razak, lupakanlah Najib akan dapat pengampunan diraja. Saya bagi tahu dalam penyusunan pengampunan majlis lembaga pengampunan di bawah Yang di-Pertuan Agong, menteri wilayah, dia lembaga pengampunan ni ada semua negeri. Menteri besar kerajaan negeri akan jadi ex officio Negeri Sembilan. Kerajaan Selangor ada kes di Selangor nak pengampunan Sultan Selangor, maka dia perlu Kerajaan Selangor yang siapkan dokumen, letak atas meja, Sultan bacakan. Dan di peringkat wilayah persekutuan, peringkat pusat, ia adalah dalam bidang kuasa yang berhormat Menteri Wilayah. Bila Menteri Wilayah DAP ni, saudara ingat, Najib boleh dapat ke pengampunan Yang di-Pertuan Agong? Takkan merasa engkau orang kena tipu, kena kencing lah bosku, ataupun memang korang kencing diri korang sendiri. Korang bukanlah nak setia dengan Najib apa semua, asal ada isu masuk bersama dengan kerajaan, korang dah cukup kenyang. Hari ini semua kena tipu dengan apa yang kabinet umumkan. Itu belum lagi masuk timbalan menteri agama. Timbalan Menteri Agama ni saudara, ni dia ada pertembungan lah di antara Abim dan Ikram. Kata ke tepi orang Abim, ke tepi orang Ikram, naik orang Abim. Kata tu bah, terus tu pandai Anwar Ibrahim lah. Tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Yang saya nak bagi tahu ialah, saudara, pergi Google, pergi tengok ketika berdepan dengan kebangkitan rakyat kes Zara arwah almarhum Zara Christina, laman-laman page Anwar Ibrahim sini, pergi buka buku saya, Cik Gubat, Facebook saya Cik Gubat, CHEGUBARD. Saya naikkan video petikan daripada page Anwar Ibrahim. Page Anwar Ibrahim, dia lupa ketika muncul Zara Christina, isu Zara ini, saudara, timbalan yang dia baru lantik inilah yang mengutip duit secara haram, yang akhirnya bergaduh sama-sama geng NGO pro Zara yang memecahkan sampai kes Zara terus hilang. Inilah dia. Dan dia ada berapa banyak report polis berkenaan dengan skim emas yang dia lancarkan. Ni 1 minit lagi. Okey, baik. 1 minit lagi. Saya nak gulung saudara. Saya bawa banyak. Antara dia yang saya nak sentuh di sini ialah
saya baru berjumpa 3 hari lepas dengan kawan-kawan kumpulan Kesatuan Sekerja TNB. Mereka bagi saya beberapa data, nanti saya share lah. Saudara tahu atau tidak, ada usaha melantik anak Anwar Ibrahim sebagai CEO TNB. Saudara, saya baru jumpa petang tadi dengan kawan-kawan daripada Angkatan Tentera Darat Malaysia. Mereka supply saya dokumen-dokumen bercop rahsia berkenaan dengan macam mana orang dalam atas pasukan tentera tu menyakau dan menyapu. Tapi ada cop sulit lah. Bila dedah cop sulit ni, insya-Allah saya 2-3 hari ni, bila saya dedah cop sulit, saya akan kena tangkap kerana dia akta rahsia rasmi. 2 tahun lepas, 1,5 tahun lepas, kalau saudara ingat, saya pernah dedah rahsia, dokumen rahsia milik Tentera Laut Malaysia. Masa tu orang ni dah naik agung, dah sign dah, dia Panglima Tentera Laut. Saya tak ada jalan, saya dah usaha semua tak ada, saya dedah. Bila saya dedah, saya kena 6 hari kerana mendedah dokumen rasmi. Tapi lepas tu tak dakwa sebab saya kata okey, kalau lawan mahkamah saya akan dedah semua. Saudari yang saya hormati sekalian, sebab nak lawan mahkamah ni pun saya kena hati-hati sekarang. Saya jujur, saya bagi tahu, saya tak tahulah kalau salah guna pentas ke apa, tapi saya bagi tahu, saya ni, saya lawan, parti tak bantu saudara. Tapi saya tak salahkan parti sebab saya pilih lawan. Tapi bila saya lawan, saya masuk ke dalam, duit jamin, duit apa, rakyat bantu. Rakyat bantu, kan? Masuk dalam NGO apa semua, rakyat bantu. Tapi bila rakyat bantu, ada puaka pula tuduh saya apa? Tuduh saya sebagai pengemis. Ni orang yang keliling tu tuduh saya pengemis, hina saya. Saya mengadu dengan presiden. Presiden tak tahu, tak buat-buat tak tahu. Saya jawab secara terbuka, saya kena tindakan disiplin. Akhirnya kalau tuan-tuan nak tahu, itu sebab saya jalan kaki. Saya nak tunjuk perlawanan rakyat ini bukan berasaskan apa-apa. Kalau saudara ada iltizam, semangat, saya boleh lawan. Jalan kaki pun kita boleh pergi mahkamah. Tapi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, isu cukup banyak. Agama diancam, bangsa diancam, kedaulatan diancam. Ni saya belum masuk lagi, saya nak dedahkan, saya ada senarai. Siapa yang ditangkap dalam operasi tawel berdarah merah? Tadi siapa tadi dedahkan kononnya apa namanya ni, tak ada undang-undang, pembohong. 3 hari selepas operasi itu, operasi sama dibuat di Pulau Pinang. Kenapa di Pulau Pinang boleh dakwa 2 hari selepas itu? Sebab di Kuala Lumpur yang ditangkap itu ialah pegawai menteri, yang ditangkap itu AMK, pegawai Esko, yang ditangkap itu orang-orang berjawatan tinggi termasuk pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara. Seraya negara hancur. Bila masuk dalam parlimen, ni Dr. Zul, saya kena ingat Dr. Zul ni. Kamu kena ingat Dr. Zul, jangan main puaka sangat. Rasa sikit jiwa. Dalam parlimen dia cakap apa? Tahun ni kita belanjakan 1.4 juta untuk beli ubat PrEP. Tahu ubat PrEP ni apa? Ubat PrEP ni ialah ubat, kamu kena HIV, siapa boleh malaikat 44, kamu kena HIV, kamu makan ubat PrEP tu, untuk simptom HIV tu direndahkan. Dan kamu boleh terus buat kerja tu tanpa ada transferring HIV kepada orang lain. Kerajaan bagi percuma. Dan saudara, dalam ulasan belanjawan Dr. Zul umum apa? Ni ramai tak nampak. Dia umum 1.4 juta tahun 2025. 2026 oleh kerana bertambah membiak puak-puak jahanam ini saudara, kerajaan memperuntukkan 5.7 juta pula untuk membeli ubat PrEP kerana pesakit perangai itu makin lama makin bertambah. Saudara, kita menjemput bala itu, sedangkan kita tak pernah terbayang bala itu macam mana saudara. Dan bila dia datang,
Dia tak tanya, dia datang ombak tu sekali, ni rumah siapa? Rumah Cikgu Bat. Dah salah, tepi rumah Cikgu Bat. Tak ada, saudara. Sekali dia tapau. Saudara, kita tak mampu melawan. Kerana itulah, apabila ada daya, ada kesungguhan, kita harus lawan dengan penuh kesungguhan. Sebab apa? Sebab kita hamba, Dia pencipta. Tugas kita melaksanakan apa jua daya kita. Jadi saudara, masa pun sudah habis. Saya minta maaf kalau saya kasar, tapi kita diambang kehancuran, Malaysia diambang malapetaka. Hanya dengan keberanian dan kesungguhan kita boleh membuktikan bahawa negara ini masih boleh diselamatkan lagi. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.